kenapa saya selalu nampak Puan nak explain pasal had masa berjaga atau awake time. Contohnya anak 8 bulan hanya tahan berjaga sekitar 3.5 jam sebelum akan mengantuk atau perlu ditidurkan balik. Tapi anak saya 8 bulan. Dia boleh je berjaga lama-lama, kadang-kadang seharian tak tidur, setengah hari tak tidur. Kenapa Jawapannya, anak-anak yang berjaga lebih daripada awake time bukan kerana mereka mampu atau boleh, tapi kerana mereka telah masuk fasa overtired. Anak-anak yang overtired memiliki hormon stres ataupun namanya kortisol yang tinggi dalam badan dan rendah atau tak ada hormon tidurnya. Ia menjadikan anak-anak ini perlu untuk keep berjaga, terus berjaga. Berjaga tu dia akan bermain, contohnya melasak, mengamuk, merengek sebagai cara untuk badan dia menyingkirkan, membersihkan tubuhnya daripada hormon stres kortisol tadi tu. Sebab antara cara untuk kita keluarkan kortisol daripada badan adalah melalui bendalih atau cecair badan seperti peluh, kencing, air liur, air mata. Sebab tu dia memang perlu berjaga untuk terus melasak, keluarkan dia punya kortisol ikut peluh. Ataupun mungkin dia ada buang air kecil lah. Bila dah melasak ni mungkin haus, pergi minum air, pampers penuh kita pun tak tahu kan. That's why some anak pula merengek-rengek, mengamuk-ngamuk sebab nak keluarkan ikut air matanya. Anak yang dah overtired, terlajak tidur, dia perlukan masa untuk singkirkan kortisol. Kortisol dah rendah, baru hormon tidur akan tinggi balik. Lepas tu barulah boleh tidur.